Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video pada kali ini saya akan review kepada anda semua salah satu kereta sedan yang dikategorikan sebagai sedan B+ ataupun C kerana saiznya hampir-hampir saja. Yang antara paling popular di Malaysia ketika ini Proton S70, Proton S70. Okey. Pada saya antara pilihan utamalah, pilihan terbaik lah, antara pilihan terbaik. Kalau anda yang bercadang untuk memiliki Proton ataupun kereta segmen C yang bersaiz lebih luas, yang lebih selesa dan dipenuhi dengan pelbagai gadget yang menarik lah. Dan saya rasa ini antara pilihan yang terbaik untuk anda. Power ada, gadget ada, rupa pun ada. Okey. Jadi untuk video kali ni saya akan review kepada anda dan mungkin akan ada satu ataupun dua video lagi yang berkaitan dengan S70 ni. Jadi anda boleh subscribe page saya ini dan saksikan video yang akan datang. Okey. Jadi sebelum memulakan video review ni, saya ada satu promosi khas untuk subscriber saya. Jadi saksikan video review ini dahulu. Khas untuk subscriber saya nak bagi kepada anda percuma free tinted jenama retek bernilai RM1,200, ada waranti 5 tahun, free kapek jenama Kamato dan minyak full tank kepada anda. Sila screenshot dan terus WhatsApp ke nombor yang tertera promosi yang saya tawarkan ini. Okey, promosi ini adalah pada masa terhad, jadi jangan lepaskan peluang ini. Anda beli kereta Azia pun dapat juga promosi yang saya tawarkan ini. Jadi sangat berbaloi. Kecuali Azia Rahmah sahaja yang tak dapat promosi ini ya. Okey, terus WhatsApp sekarang. Okey, jadi kembali kepada video review kita. Okey, jadi di hadapan kita ni adalah Proton S70 model flagship. Okey, jadi ini adalah model yang kedua tertinggi. Yang paling tinggi sekali adalah flagship X. Ini yang bawah sikit pada dia. Okay, jadi harga di atas jalan untuk model ini adalah lebih kurang 92,000 plus. Jadi harganya lebih kurang dengan Honda City dan juga Toyota Vios. Okey. Jadi yang bercadang untuk memiliki City ataupun Vios, mungkin anda boleh lihat-lihat juga model S70 ni. Kerana dari segi spek memang model ni pada saya lah mendahului lah terutamanya Vios, berbanding Vios. Okey, jadi di hadapan kita ni adalah color yang paling ditunggu ramai, yang paling dicari sekali, iaitu warna marine blue. Okey, jadi memang cantik color ni, memang agak jahat. Okey, memang nampak jahat lah color ni. Okey, kita lihat bahagian depan dia dahulu. Okey, jadi bahagian depan dia macam ni. Nampak eksklusif pada eksekutif, nampak lebih eksekutif. Okey. Lampu dia menggunakan lampu jenis LED. Memang clear, memang cerah. Saya bawa kereta ni waktu malam memang cerah. Okey, kemudian di sini adalah dia punya turn signal dia. Okey, turn signal menyala di sini. Dan kemudian ada sensor hadapan. Okey. Dan bahagian ini pula logo Proton jenis standard cap. Okey, kemudian dia punya bahagian grill dia, design macam ni memang cantik lah. Okey. Dan dia ada kamera 360 degree. Model flagship ni ada kamera 360. Okey, jadi untuk bahagian depan ni memang cantik lah. Pada saya nampak lebih elegan. Okey, tak nampak terlalu ganas sangat, nampak elegan saja. Okey, kemudian kita lihat bahagian tayar. Okey, model ni menggunakan tayar jenis Kumho. Kumho bersaiz, okey, sekejap ya, saya cari. Okey, 205/50 dan rim 17 inci. Okey, rim dia jenis alloy 17 inci, memang cantik ya. Tak perlu tukar ni pun tak apa, pakai yang ni saja memang dah nampak smart lah. Okey. Dan kemudian bahagian sisinya sini dia ada kemasan krom. Kemasan krom dia tarik sampai belakang. Okey, kemasan krom dia tarik sampai belakang. Kemudian di bahagian tengah sini dia gelapkan. Nampak macam skeping macam ni, cantik lah. Dia tak selalunya warna ikut body di sini, tapi ini warna gelap, memang nampak cantik lah. Kemudian dia didatangkan dengan original security tinted Proton. Dan anda kata anda beli kereta dengan saya, memang saya akan bagi satu lagi tinted percuma lah kepada anda, yang lebih gelap.
Kalau yang area Lembah Kelang tu sama macam video promo tadi, tinted rated ala-ala nak tinted. Kita tinted yang elok teruslah. Tak payah pakai tinted yang murah, yang 100, yang 200 tu. Okey. Kemudian ini bahagian side mirror ada turn signal juga. Kemudian dua tona color, warna body dan warna hitam di bahagian sini. Okey. Warna marine blue ni memang cantik lah. Okey. Kemudian ini ada sistem ADAS ya, untuk model flagship didatangkan dengan sistem ADAS. Okey, kemudian bahagian door handle ni warna body saja, tapi dia ada sini macam untuk smart entry lah, untuk kita masuk ke dalam bahagian kereta. Okey, ini bahagian belakang dia. Dan pada saya Proton S70 ni yang sangat menarik adalah sebenarnya bahagian belakang dia. Okay, nampak macam Robocop pada, nampak lebih lain dari yang lain lah. Kalau duduk belakang ni memang nampak ini adalah S70. Untuk model flash ini dia didatangkan dengan light bar ya. Ni lampu sekeping ni belakang ni. Memang nampak sangat cantik lah. Okay. Emblem S70. Kemudian dia ada reverse camera lah. Okay. Ada reverse camera dan juga ada reflector. Dan ini dia punya bahagian diffuser dia. Okay. Memang cantik bahagian luaran Proton S70. Memang sangat cantik sekali lah. Datangkan dengan rim 17. Memang nampak sangat bergaya lah. Kalau anda gaji 2,500, 3,000, nak pakai sedan yang nampak mahal sikit, boleh pertimbangkan model ni. Dan saya sangat sekali recommend lah model ini. Okey. Okey, jadi ini adalah kunci S70. Jadi kalau kata anda nak unlock pintu kereta, anda tekan saja sini. Okey. Dia terbuka ataupun anda boleh guna kunci ni. Dan kita lihat bahagian dalam dia. Okay. Jadi ini adalah bahagian dalaman untuk model S70. Kita lihat dahulu sekali sepintas lalu ya. Memang sangat cantik, nampak sangat mewah lah. Okey, jadi yang pertama kita nak lihat dahulu bahagian kerusi dulu. Bahagian kerusi driver, dia didatangkan dengan full leather ya. Kerusi leather seat, kulit penuh. Memang sangat selesa saya bawa kereta ni. Daripada KL lagi memang sangat selesa lah. Tak penat lah. Dan jika anda dapat lihat design dia punya kerusi ni pun, memang dia support anda punya badan lah. Dia pegang kiri kanan badan anda. Ni memang sangat selesa sekali ya. Yang pakai S70 mungkin boleh komen. Dan dia didatangkan dengan butang kawalan elektronik lah. Anda nak atas ke, nak bawah ke, nak tolak depan ke, belakang ke. Canggih lah. Berbaloi dengan harga RM92,000 dah ada dia punya. Boleh kawal dengan elektronik sahaja. Okey. Dan kita lihat bahagian pintu sekejap. Okey, jadi bahagian pintu ni adalah plastik keras. Kemudian ini lebih lembut sikit. Dan ini pun soft touch ya, bahagian pemegang handle dia ni. Okey. Ni dia punya button untuk kawal tingkap lah. Okey, jadi kita lihat bahagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita berada di bahagian dalam ya, Proton S70. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini. Okey, dia punya paparan dashboard dia ni nampak simple, kemas. Tapi nampak futuristik lah, dengan dia punya screen bersaiz besar ni 12.3 inci. Dan juga bahagian metal ni pun full LCD. Metal dia tak pakai yang jarum manual, dia tak pakai. Memang nampak lagi canggih lah. Okey, jadi pertama kita nak lihat dulu. Okey, cara nak start engine. Okey, model ni dia pakai dengan sistem push start button. Okey, jadi kunci anda boleh letak kat sini saja. Kemudian ini adalah button dia punya push start button. Caranya mudah macam biasa saja. Anda tekan brake sekali dan anda tekan start. Okey, nanti kereta akan hidup macam biasalah. Okey, tu basic saja. Okey, kemudian kita lihat bahagian paparan steering dulu. Okey, jadi steering dia ni dia bukan full bulat. Bahagian bawah dia ni rata. Jadi memang nampak sangat sporty sekali lah. Okey, dan dia dibalut kulit ya, dengan benang berwarna hitam. Okey, ini untuk model flagship lah, dia balut kulit. Okey, memang cantik lah, memang sangat selesa pegang dan dia memang ringan lah. Anda nak kawal steering memang sangat mudah sekali. Okey, dan ini untuk bahagian belah sini dia adalah paparan untuk kawalan auto cruise lah. Nak bawa auto cruise, anda juga nak berinteraksi lah. Dia punya untuk Bluetooth dan sebagainya. Dan sebelah sini, ini paparan untuk infotainment
dan juga untuk mengawal bahagian metal kita belah sini. Nanti yang ini saya akan buat satu video khas ya. Untuk S70 saya tak boleh buat untuk satu video sebab dia akan jadi terlalu panjang sekali lah. Okey. Saya akan tunjuk yang basic dahulu. Kemudian yang penting-penting saja untuk video ni. Yang detail saya akan tunjuk dalam video yang satu lagi. Anda boleh follow page dia lah untuk dapatkan maklumat lain lah mengenai Proton S70 ni. Okey. Jadi kita lihat steering dah settle. Okey, ini paparan dia punya untuk infotainment. Size screen 12.3 inci. Jadi pelbagai maklumat anda boleh dapat lihat di sini. Ada GPS pun dia ada, maklumat kereta, dia bagi status, range, kita boleh minyak, baki minyak banyak mana lagi. Kemudian kita punya cuaca macam mana. Dan ada pelbagai orang panggil apps di dalam ni ya. Anda boleh pilih anda nak tengok apa. Contohnya model ni didatangkan juga dengan 360 kamera. Nak tengok 360 ni dia punya button dia. Okey, anda tekan saja sini. Okey. Memang sangat clear sekali lah. Okey. Memang clear, sangat clear. Mudah anda nak tengok kedudukan parking betul ke tak betul anda parking kereta. Okey. Kemudian anda nak tengok bahagian mana? Bahagian belah sini. Boleh tengok bahagian kiri, nak tengok bahagian kanan macam mana, bahagian belakang ada orang ke tak ada, depan ada orang ke tak ada. Memang sangat sangat cantik sekali. Depan anda nak tengok macam ni. Pelbagai anda boleh pilih. Tengok bahagian sisi sini ke belakang ke, boleh pilih. Memang sangat-sangat memang hebat lah. Ada setengah model tu dia bagi 360 tapi orang kata video dia tak clear macam ni. Okey. Macam-macam lah. Ni dia punya setting lain lah anda boleh tengok. Nanti saya akan detailkan dalam video yang lain. Okey, kemudian dia ada macam-macam lah sini. Dah. Okey, kemudian kita tengok bahagian dashboard. Dashboard dia soft touch ya, memang lembut. Ada kemasan benang, kemudian dia buat bertingkap macam ni. Okey, ruangan aircon dia di sini. Yang belah sini ni ditutup. Tapi nampak macam sekeping macam aircon. Sebenarnya di sini tertutup, hujung sana pula baru ada aircon. Kemudian ini adalah button kawalan untuk aircon. Yang ni yang menarik juga pada saya kerana dia macam piano. Memang tak macam tombol yang zaman-zaman dulu dah tak ada dah. Kita tekan saja sini. Nak kawal temperature, nak kawal kipas dia, nak set auto ke, nak pengaliran angin dalam luar ke, nak dia punya ni ke untuk apa dia? Kabus ke dan sebagainya lah. Okey, button push start kat sini. Okey. Kemudian ni USB lah. Ada nak dengar lagu boleh. Kalau nak charge mungkin tak berapa kuat lah. Dia masuk tapi slow je saya try. Okay, kemudian sini dia ada wireless charging. Kalau anda pakai telefon yang guna wireless charging tu, anda boleh letak sini telefon kat sini. Kemudian kita akan on kat sini lah. Dan nak kawal temperature pun anda boleh kawal sama ada nak kawal sini boleh. Ataupun anda nak guna secara digital macam ni pun boleh. Memang canggih lah. Ni kawal sana, belah sini, belah sini. Dah nak belah sini 21, belah sana. Ataupun okey, tak boleh. Dia sekali je. Untuk model ni dia satu je. Dia bukan dual aircon dia satu je. Anda buat 21, semua sekali akan rasa 21. Dia tak ada sebelah-sebelah tu, dia tak ada. Ni pula untuk kawal kipas. Anda boleh nak main kat sini pun boleh. Anda nak main kat bahagian metal ni pun boleh. Memang canggih. Okey. Dan kita lihat semua sedikit lah bahagian dalam ni. Sekejap ya. Saya dekatkan sikit. Bahagian metal ni dia akan ada bagi maklumat mengenai tire pressure. Ni RPM dia. Ni kalau kereta ada lalu sebelah kita ni, dia akan keluar gambar kereta. Memang sangat bagus sekali. Kadang-kadang kita leka, dia keluar gambar kereta. Kemudian ni dia punya kelajuan dia lah. Speed dia. Kemudian dia tak pakai seatbelt, dia bagi reminder lah. Kemudian yang ni radio. Kalau kita buka radio, dia letak kat sini. Daripada sini, daripada infotainment ni, dia letak sini. Senang anda nak bawa kereta sambil lihat sini. Kemudian ini dia bagi tahu siapa yang pakai seatbelt ke tidak. Kemudian dia baki minyak. Kemudian ni gear, parking, reverse, neutral, D. Dia ada 7 model ni 7 speed di city. Kalau gear 1 dia buat D1 sampai D7. Mula-mula mungkin anda akan rasa kekok sikit lah nak bawa kereta ni. Tapi lama-lama memang akan mari shock je. Canggih lah. Kemudian ni kita boleh tukar anda punya interface macam mana anda nak buat. Yang ni saya akan buat dalam video yang lain. Jadi terus saksikanlah. Subscribe channel ni dan saksikan video lain tu. Kemudian ini bahagian sini untuk lampu dan juga model ni dia ada auto headlamps. Dan saya guna auto headlamps masa balik hari tu. Auto headlamps ni
Okey, dia punya function ni, dia punya simbol dia macam ni. Anda nak guna, anda select lah auto headlamps. Dia punya simbol dia, dia punya function dia, contoh anda bawa kereta, malam anda buka lampu macam biasa kan. Kemudian tiba-tiba kereta depan dah kosong, dah tak ada kereta lain apa semua. Okey. Jadi kereta anda akan automatic high beam, dia akan angkat lampu. Sampailah tiba-tiba kereta daripada arah bertentangan tiba, dia akan offkan balik head beam tu. High beam tu. Jadi mudah, anda dah tak perlu dah nak high beam ke apa, dia dah automatic sendiri dah. Jadi itu adalah fungsi auto headlamps. Memang sangat berguna sekali lah, terutama yang jalan jauh macam saya balik Gomusa malam itu. Sebab kita selalunya memang kita guna high beam. Tapi apabila kereta lalu, kadang-kadang kita terlupa nak tutup, orang marah. Bila ada auto head beam ni, auto headlamp ni, dia automatic tutup terus. Okey, ni kemudian wiper belah sini. Kemudian model ni dia didatangkan dengan anda boleh pilih mode pemanduan, anda nak normal, anda nak eco ataupun anda nak sport. Caranya mudah saja. Ya. Caranya mudah saja, anda klik kat sini. Okey. Kemudian anda nampak kat bahagian dalam tu. Ya. Kemudian EPS mode switch. Anda pilih anda nak anda punya ni macam mana. Okey. Anda tekan bahagian sini ni, anda tekan tengah dia. Okay, anda tekan. Drive mode linkage, anda tekan ni. Comfort, normal ataupun sport. Normal, comfort ataupun sport. Kalau nak bawa feeling sport sikit, anda pilih sport lah. Kalau nak normal, normal. Yang tu kita akan buat dalam video yang lain. Okay, saya tunjuk lebih kurang saja dulu ni. Okey, jadi kita lihat pula bahagian sini. Okey, jadi ini adalah gear DCT, 7 speed DCT. Okey, memang kalau mula-mula bawa mungkin anda tak biasa bawa. Gear parking dia di sini. Gear parking dia di sini. Kemudian anda nak tahu gear N ke reverse ke D, anda kena tengok kat sini. Anda kena tengok kat bahagian dalam ni. Okey, saya bagi contoh ya. Sekarang kedudukan gear P. Okey, jadi saya nak tukar gear P ni, saya nak pergi kepada gear reverse contohnya. Okey, jadi yang pertama saya kena tekan brake dulu lah. Okey, kemudian ini adalah apa dia panggil? Electronic parking brake. Jadi anda kena turunkan dulu. Kalau anda nak turunkan, anda tekan ke bawah. Okey. Dia punya P tadi pun dah hilang lah. Okey, kemudian gear masih P. Okey, kemudian anda nak pergi ke reverse, neutral ataupun D. Okey, anda tarik ke bawah saja. Tarik ke bawah, dia pergi N. Dapat? N. Okey, anda tekan ke bawah lagi, dia pergi kepada D1. Ni kalau saya lepas brake ni, dia pergi ke depan ni. Kalau anda nak pergi ke reverse, R tu dia duduk ke atas, anda tolak 2 kali. 1, 2. Nampak? Dia duduk dekat R. Apabila R, anda tengok dia punya kamera pun dah pergi kepada ni lah, ready untuk reverse. Kamera reverse. Okey, kalau nak balik kepada P, anda tekan N dulu. Kemudian anda tekan button P ni. Barulah dia akan kedudukan parking balik. Ini mungkin ambil masa lah untuk anda membiasakan dahulu ya. Okey, kemudian ini adalah auto hold function. Okey, function ni masa kereta jam sangat diperlukan lah. Anda pakai seat belt. Kemudian masa anda bawa kereta, kedudukan pada D, gear D. Okey, kemudian bila kereta anda brake penuh, dia akan keluar simbol macam A ni, auto hold ni dekat bahagian sini. Kat bahagian atas ni, dan anda boleh lepas brake lah. Kereta dah pegang dah. Anda tekan minyak baru dia pergi balik. Anda dah tak perlu tukar kepada D ni, gear ni kepada neutral ataupun parking. Anda hanya on kan function auto hold ni. Okey. Okay, kalau tak faham boleh tulis kat ruang komen. Okey. Kemudian ini untuk buka boot belakang lah, dan ini untuk kawal ketinggian headlamps anda. Okey. Kita lihat bahagian. Ini bahagian dia punya ni lah. Orang kata storage dia. Kerusi leather memang sangat selesa. Untuk flagship pun dia ada ni lah, box di bahagian tengah ni. Bolehlah simpan beberapa barang. Okey, dan ini lampu LED sangat clear. Kemudian shield ni dia warna cerah ya. Model flagship ni dia tak ada sunroof lah. Dia untuk flagship X saja baru ada sunroof. Okey, bahagian sini nak tengok apa lagi?
Saya rasa dah complete lah bagi sini. Untuk bahagian sini dan bagi sini saya akan buat video lain. Nanti akan jadi sangat panjang kalau saya buat dalam satu video. Okay, kita lihat bahagian belakang pula. Okay, saya matikan je kereta. Okay. Okay, ini adalah bahagian penumpang belakang. Kapet ni saya bagi hadiah kat customer. Yang ni saya bagi hadiah je lah. Yang original ni warna hitam saja. Okey, 3 orang dewasa boleh duduk. Dan kemudian dia ada tempat letak tangan, boleh turunkan sini. Okay, armrest. Ni pandangan daripada belakang lah. Memang cantik lah kereta ni. Dan jika anda dapat lihat dia punya pintu dia pun ada kemasan-kemasan yang menarik sekali lah. Ni soft touch. Memang berbaloi dengan harga lah. Especially bulan 12 dia bagi rebate sebanyak 8,000 bulan 12 2025. Jadi harga dia dah tak jadi 92, dia dah jadi 84. Lagi murah daripada kebanyakan model yang ada di pasaran. Jadi sangat berbaloi. Okey, ni untuk buka boot belakang. Okay, anda tekan saja selama beberapa saat. Kemudian dia akan terbuka. Dah lihatlah ruangan boot dia memang luas sekali lah. Memang sangat luas lah. Boleh simpan banyak barang. Okey. Okay, dah kita lihat tayar spare dia. Ini tayar spare, boleh guna sementara. Okey. Jadi untuk anda yang teringin nak pakai kereta S70 atau mana-mana model kereta Proton baru, anda boleh terus ya WhatsApp saya di talian 0199667107. Ada rebate yang menarik dan khas untuk customer saya. Saya bagi tinted Ray Tag. Ini harga RM1,000. Ala-ala nak pakai tinted, pakai tinted yang terus berkualiti lah. Sebab kita nak pakai lama benda ni. Okey. Rebate daripada HQ kita bagi full. Kita tak bagi susuk separuh, bagi separuh tak ada. Kita bagi full rebate HQ. Dan yang lain tu gift daripada saya lah. Okay, urusan sangat mudah, sangat-sangat mudah sekali. Dah ramai customer yang ambil dengan saya, walaupun dia duduk di Selangor, di KL, di mana pun, dia akan terus ke dealer yang saya akan set nanti. Dan urusan memang sangat mudah, segalanya online sahaja. Okey. Jadi jika berminat boleh terus WhatsApp saya, dan khas untuk subscriber saya akan dapat tinted Ray Tag. Okey. Jadi itu saja untuk review pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Assalamualaikum.